Tekanan yang meningkat ke atas Singapura apabila AS dan Jepun memindahkan beribu-ribu kilang ke Batang, Morowali. Singapura sedang terasa tekanannya. Ribuan kilang sedang beralih keluar dari pulau itu. Bukan tutup, bukan runtuh, dipindahkan. Dan ke mana banyak daripadanya pergi? Batang dan Morowali di Indonesia. Disokong oleh gergasi Amerika Syarikat dan Jepun. Ini bukan sekadar bangunan yang berpindah. Ini soal kuasa, pengaruh dan masa depan peta perindustrian Asia Tenggara. Dan pada akhir video ini, anda akan faham dengan jelas kenapa perkara ini sangat penting kepada Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya mahu tanya sesuatu yang mudah. Adakah anda percaya Asia Tenggara sedang memasuki era perindustrian baharu? Jika ya, tunjukkan sokongan anda. Libatkan diri dengan video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia nampak apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Perubahan ini bukan kecil. Ia bersifat serantau. Ia strategik. Dan ia memberi kesan langsung kepada kita. Assalamualaikum, dan mari kita huraikan perkara ini dengan jelas. Singapura sudah lama menjadi permata utama pembuatan di Asia Tenggara. Ia membina reputasi melalui kecekapan, pelabuhan bertaraf dunia, kestabilan politik, dan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Syarikat seperti ExxonMobil, Micron, dan Global Foundries telah beroperasi di sana selama beberapa dekad. Tetapi realitinya begini, tanah terhad, kos buruh antara yang tertinggi di Asia, ruang industri mahal. Gaji sektor pembuatan di Singapura boleh melebihi $4,000 Amerika sebulan bagi pekerja mahir. Bandingkan dengan Indonesia, di mana purata gaji pembuatan boleh di bawah $400 Amerika sebulan bergantung kepada wilayah. Jurang itu sahaja sudah mengubah kiraan. Sekarang ini persoalan yang akan kita jawab kemudian. Kenapa Batang dan Morowali yang menjadi tumpuan? Kenapa bukan Jakarta atau Surabaya? Ada sebab strategik di sebaliknya. Kita mula dengan Batang. Batang terletak di Jawa Tengah. Ia menempatkan Batang Integrated Industrial Estate atau KIB. Projek ini meliputi lebih 4,300 hektar. Sangat luas. Kerajaan Indonesia memposisikannya sebagai Shenzhen Baharu, Asia Tenggara. Infrastruktur dibangunkan secara agresif. Akses terus lebuh raya betul. Berhampiran pelabuhan. Bekalan elektrik bersepadu dalam kawasan industri. Pelabur ditawarkan pengecualian cukai. Kadang-kadang sehingga 20 tahun bergantung pada skala pelaburan. Bayangkan anda sebuah syarikat multinasional membandingkan kos tanah di Singapura dengan tanah yang luas dan disubsidi di Batang. Fikir secara logik. Jika anda mengendalikan kilang komponen untuk ekspor global, apa yang anda perlukan? Tanah murah, buruh mampu bayar, bekalan elektrik stabil, akses pelabuhan, insentif cukai. Batang sedang menanda semua kotak itu satu demi satu. Syarikat Jepun menunjukkan minat serius. Pengeluar otomotif dan elektronik Jepun sudah lama berkembang di Indonesia. Toyota dan Honda mempunyai pangkalan pengeluaran kukur di sana. Pada masa yang sama, syarikat Amerika Syarikat juga mempelbagaikan operasi keluar dari China akibat ketegangan perdagangan dan risiko geopolitik. Strategi China Plus One memang wujud. Syarikat mahukan hub alternatif. Indonesia mendapat manfaat, tetapi Batang hanya separuh cerita. Morowali adalah bahagian yang lebih sengit. Morowali, di Sulawesi Tengah, bukan sekadar zon industri biasa. Ia adalah nadi kepada ledakan pemprosesan nikel Indonesia. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP meliputi lebih 3,000 hektar. Taman ini telah menarik pelaburan berbilion dolar, terutamanya untuk peleburan nikel dan bahan bateri. Konteks globalnya jelas. Kenderaan elektrik semakin meningkat. Permintaan bateri melonjak. Nikel ialah komponen utama bateri lithium-ion. Indonesia memiliki rizab nikel terbesar dunia dan kini menjadi pengeluar terbesar global. Apa yang Indonesia lakukan? Ia melarang ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020. Langkah ini memaksa syarikat membina kemudahan pemprosesan dalam negara jika mahu akses kepada sumber tersebut. Hasilnya jelas. Kilang peleburan tumbur di Morowali. Pelabur dari China, Jepun, Korea Selatan, dan rantaian bekalan barat semakin terlibat. Bayangkan anda pengeluar bateri Amerika yang mahu menjamin bekalan nikel jangka panjang di luar dominasi China. Indonesia tiba-tiba menjadi sangat strategik. Bukan pilihan tambahan, tetapi keperluan. Sekarang bandingkan dengan Singapura. Singapura tidak mempunyai sumber asli. Ia membina kejayaan melalui pembuatan nilai tambah dan perkhidmatan, semikonduktor, farmaseutical, petrokimia, kejuruteraan ketepatan.
Ia masih kuat dalam sektor ini, tetapi pembuatan berat yang memerlukan tanah luas, itu sukar untuk dikembangkan di sana. Mari kita gunakan logik mudah. Syarikat mahu kurangkan kos. Ya. Mahu keselamatan rantaian bekalan. Ya. Mahu insentif kerajaan. Ya. Sensitif terhadap risiko geopolitik. Sudah tentu, gabungan ini mendorong pengembangan keluar. Adakah Singapura sedang runtuh? Tidak. Itu terlalu dramatik. Singapura sedang menaik taraf. Ia menumpukan kepada pembuatan maju, penyelidikan dan pembangunan, keuangan dan sektor teknologi tinggi. Ia masih antara hub global utama untuk semikonduktor dan bioteknologi. Ia sedang menyesuaikan diri. Tetapi tekanan itu nyata. Bayangkan anda pengurus di sebuah syarikat elektronik Jepun. Anda menilai perbelanjaan modal tahun hadapan. Singapura menawarkan kestabilan tetapi kos meningkat. Indonesia menawarkan tanah murah, insentif cukai, dan kerajaan yang agresif menarik pelaburan. Lembaga pengarah mahu margin lebih tinggi. Keputusan logik, kembangkan operasi di Batang. Kekalkan fungsi ibu pejabat di Singapura. Bahagikan operasi. Ini bukan permainan menang kalah. Ini penyimbangan semula serantau. Sekarang fokus kepada Malaysia. Jika Indonesia meningkat sebagai kuasa pemprosesan sumber dan pembuatan berskala besar, dan Singapura naik ke sektor teknologi tinggi, di mana kedudukan Malaysia? Malaysia mempunyai asas kukuh. Ekspor elektrik dan elektronik merupakan bahagian besar ekonomi. Pulau Pinang dikenali sebagai Silicon Valley Timur. Syarikat seperti Intel dan AMD beroperasi di sana. Malaysia juga hub penting untuk ujian dan pembungkusan semikonduktor. Di sinilah peluangnya. Apabila rantaian bekalan dipelbagaikan, Malaysia boleh memposisikan diri antara ekosistem maju Singapura dan sumber Indonesia. Kita sudah melihat pelaburan baharu bernilai berbilion dolar dalam sektor semikonduktor. Tetapi risikonya juga wujud. Jika Indonesia terus menaik taraf ke pembuatan nilai tambah yang lebih tinggi, persaingan meningkat. Pelabur akan membandingkan insentif, kos buruh, infrastruktur. Keputusan dibuat berdasarkan angka, bukan emosi. Kos tanah di Singapura antara tertinggi di Asia. Zon ekonomi khas di Indonesia menawarkan kos jauh lebih rendah. Perbezaan kos buruh boleh 5 hingga 10 kali ganda. Namun produktiviti dan ketelusan undang-undang masih menjadi kelebihan Singapura. Syarikat pintar tidak memilih satu sahaja. Ia membina rangkaian. Reka bentuk nilai tinggi di Singapura. Pengeluaran berskala di Indonesia. Ujian dan pembungkusan di Malaysia. Pengedaran melalui pelabuhan Singapura. Inilah segitiga industri baharu Asia Tenggara. Sekarang kita jawab persoalan awal. Kenapa Batang dan Morowali? Batang terletak di Jawa, pusat ekonomi Indonesia. Ia projek utama kerajaan dengan sokongan politik dan kelulusan dipercepatkan. Morowali pula berhampiran lombong nikel. Peleburan dan loji janakuasa bersepadu dalam kawasan industri. Kedekatan kepada sumber mengurangkan kos pengangkutan secara drastik. Ada juga cabaran. Isu alam sekitar dan buruh di Morowali mendapat perhatian antarabangsa. Syarikat Barat semakin menitik beratkan piawaian ESG. Maka perlumbaan ini bukan sekadar kos. Ia juga tentang kelestarian. Bayangkan 5 tahun akan datang. Permintaan kenderaan elektrik terus melonjak. Rantaian bekalan bateri menjadi semakin strategik. Indonesia mengukuhkan kawalan hiliran. Singapura menumpukan lebih kepada teknologi tinggi. Malaysia perlu membuat pilihan strategik. Inilah intinya. Perpindahan kilang bukan tentang meninggalkan Singapura. Ia tentang penskalaan Asia Tenggara sebagai alternatif kepada China. Ketegangan Amerika Syarikat dan China mempercepatkan perubahan ini. Jepun juga menggalakkan kepelbagaian pengeluaran. Indonesia menggunakan nikel sebagai alat strategik untuk menarik pelaburan hiliran. Singapura menyesuaikan diri dengan menaik taraf sektor bernilai tinggi. Malaysia berada di persimpangan. Kesimpulannya jelas. Kuasa industri di Asia Tenggara sedang diagihkan semula, bukan dihapuskan. Strategi nikel Indonesia dan zon industri besar menarik pembuatan berat. Singapura menaik taraf ke sektor teknologi tinggi sambil berdepan tekanan kos. Apabila kuasa